Ramai yang tak tahu sekarang ni Public Gold dah ada akaun Emas Gap Junior. Dan paling best lagi tuan-puan, akaun Gap Junior Public Gold ni tuan-puan boleh buat auto debit minimum RM50 dan ke atas. Untuk anak-anak tuan-puan yang masih kecil ataupun adik-adik tuan-puan yang masih kecil, boleh menabung dalam bentuk emas untuk mereka. Kita ada akaun Emas Gap Junior, yang mana akaun Emas Gap Junior ni akaun bersama parent untuk adik-adik ataupun anak-anak kita yang umur 17 tahun dan ke bawah. Dan akaun Emas Gap mereka ni tuan-puan, kita boleh setkan auto debit minimum RM50 dan ke atas, ikut bajet tuan-puan masing-masing. Kalau bajet besar, boleh terus buat 200, 300, 1000 pun boleh, tak ada masalah. Jadi sekarang ni dah ramai dah tuan-puan parent-parent dekat luar sana yang saving emas untuk anak-anak mereka, untuk future anak-anak mereka nanti. Bila anak-anak mereka dah besar, dah nak sambung belajar ke mana-mana universiti, guna sahaja emas yang mana mereka dah simpan sejak anak-anak masih kecil lagi. Jadi didik anak-anak kita supaya mereka menabung dalam bentuk emas. Banyak kelebihan dan manfaat yang kita akan dapat nanti. Okey? Jadi untuk tuan-puan yang dah ada akaun Emas Gap tapi belum buat akaun Emas Gap untuk anak-anak, akaun Gap Junior ataupun untuk adik-adik, lepas tengok video saya ni, terus rujuk introducer tuan-puan untuk buka akaun Emas Gap Junior untuk anak-anak tuan-puan ataupun adik-adik tuan-puan. Lebih bagusnya lagi, terus setkan auto debit untuk akaun mereka supaya kita pun tak pening. Setiap bulan auto duit kita akan dideduct dan dimasukkan dalam akaun emas anak-anak ataupun adik-adik kita nanti. Buat benda ni secara konsisten, insya-Allah sampai waktu mereka akan ada emas dalam jumlah yang banyak. Insya-Allah, semoga bermanfaat. Perkongsian yang santai tapi sampai, teruskan follow saya.